kita orang ada surprise untuk korang berdua. Aku dengan Alisa dah tahu, tapi ni semua mastermind dia Alisa. Apa ni, Mek? Okay, korang tengok dulu. Tak tahu. Ada banner muka kita orang. Tapi aku dah nampak ada something. Okay, dari Wait, apa dah siap? Apa lah? lah? Okay, ada orang buka sendiri. Okay, nah. Takut lah. Sumpah lah, siapa yang buat? Mastermind dia siapa? Comel lah. Comel lah. Ya, comel. Danu Gateway Squad. Tak perlu. Betul tak? Ya. Jangan buka dekat KLA. Aku malu. Ini bukan graduation. Jangan buka dekat. Thumbnail. Are you happy guys? Happy. Ya. Tapi comel weh. Close up muka Tapi aku tak sanggup lah nak pegang benda lah. Bukan kita je. Collab weh, collab. Tengok. Kita nak makan. Collab. Mana dia orang? Kat situ dia kata. Sekarang kita tengah cari kroni lagi satu. Sebab kita nak buat satu surprise Kita... Huh? Okay, lepas aku dah di-surprise kan, sekarang dia orang pula kena surprise. So tak sabar nak tengok reaction dia orang macam mana. Bodoh lah. Kenapa kau gelak? Sebab aku dah kena. Tak surprise lagi. Okay. Okay, dah nampak Aku dah dia orang nampak kat dah. mana. Aku dah nampak. Dah nampak dah. Alisa tak sabar nak kenakan orang. Okay. Dia dah nampak dia orang. Kita akan menuju pergi ke depan. Okay. So, korang kena stay tune untuk kita orang buat. Kita orang ada surprise untuk korang. Yes. Oh my god. Relax guys. Surprise dia Nak ada. kena record reaction je. Kena macam ni. Tapi korang kena tutup mata. Korang kena tutup mata. Tutup mata dulu. Record Stay tune guys. Cepat weh, dia orang tak sabar weh. Okay. Buka mata weh. No! God, please, no! 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 Oh my god. Wait, aku bagi gambar tu. Wait, tutup balik dulu. Ni orang malu sama macam mana aku yang malu. Okay? Unexpected tau. Kita orang tour guide. Kita orang tour guide for hari ni, okey? Patutlah aku tanya Suli nak buat benda gambar. Dia kata ada trend baru. Siap macam ni ya. Surprise. Inilah surprise-nya. Nampak ada Mayang Mall Tengok tu. Tu Mayang Mall. Ini ayam awak. Dan kita lagi je sebab aku tak pandai lah. Akhirah tengah menunggu. Okey, pijah. Inilah masa dia. Okey. Inilah masa dia. Ingat tau. Tangan kiri ke tangan kanan? Dia ni. Tu pegang dia punya. Okey. Tu pegang dia punya yang tepi. Apa yang ni beg aku? Okey. Welcome to Terengganu. Kita orang tunggu depan sana. Mana banner? From east to the west, from south to the north I go. I can't find what I'm looking for. From durian season all the way to rambutan, yet I still have not come to find. Yet it still comes into my mind. Oh my Lord, will all of this... Jadi aku tahu lah cendok kan buat benda dia. Tapi aku tengok tak cantik. Tak payah tunjuk muka tau. Okay dah. Siap 1 jam. Will you marry me?
Girl lah. Kita nak kalah. Takut. Honeymoon ke ni? Double date. Jangan makan. Cuba sebut double date. Kenapa dia selalu mati sendiri? Dia selalu kadang dekat 34. Oh. Tekan. Screen je. Tekan cepat. Pronounce double date. Double. Ha? Cepatlah. Dia dekat sangat. Tak, nampak jauh lah. Double date. Bisa sebut double date. Double date. Sebut double date. Double date. Tu sebut double date. Double date. Double date. Double date. Date. Diorang sebut double date kan? Double date. Date. Dia lain. Ada macam date dia lain. Okay dah. Si Katie ni rasa penyu. Ada perisa punya. So hari ni kita akan pergi pulau Redang bersama 4 gadis. Zafizah.m, 4 dara. ATRHNBAHAAH Nes Syuk. Kita akan pergi pulau Redang dengan menaiki bas warna pink. Okay, sekarang ni jam menunjukkan pukul 6 pagi. Kita nak tengok berapa jam perjalanan kita pergi pulau. Jumpa korang bila sampai sana. Bye. Tunjuklah baik depan. 1 hour later. Okay, so sekarang ni pukul 6.46. Kita orang dah sampai dah dekat hentian JT. Nanti akan jam. Kita orang sampai 2 jam awal. Tadi kita orang naik bas yang ni. Kau main tak bas yang ni? Bas warna pink. Pekerja ni tak ada lagi. Apa ni Sah? Pekerja ni tak ada lagi. Kita sampai awal. Ya. Huh? Siap dulu ke mas? Okay, so sekarang ni kita tengah tunggu siapa? Tunggu kita orang punya collab punya tu. Curi. Dengan tunggu ketua dia orang. Kita kan collab dengan buah. Siapa editor kau? Dekat editor tu. Kau pula ada editor. Kita akan naik speedboat tu yang private tu. Itu perahu lah. Nak pergi pulau tu berapa jam? 45 minit. Tak payah. Berapa jam? Boleh tidur 10 minit. Tapi goyang-goyang lah. Aku rasa sejam. Alah ni tak rasa apa kau ingat. Kenapa? Dia takut. Aku kelik. Okey. Sekarang ni jam menunjukkan pukul 8 dan nak pukul 8.41. Sekejap lagi kita orang akan menaiki bot untuk pergi ke pulau. Korang tak tahu lagi kita nak pergi pulau mana. Stay tuned. Pulau yang paling tercantik dekat Malaysia. muka bumi. Pulau Johor pun semua kalah. Mersing number 1, Johor number 1. Pulau Bangkok number 1. Oh ni kot. Untuk siapa yang nak pergi pulau boleh ambil package sini Tak dah. tahu lagi macam mana. Oh. Jangan review dulu. Okey. Tak tahu lagi macam mana. Kita tak boleh rating lagi Korang relax ya. Tapi kalau korang rasa berminat, korang boleh ambil Korang sini. berminat Sebab tak nak tengok saya body? punya expectation body untuk boatman kita orang tinggi. So saya harap tak hampa. Korang tinggi, diorang ya tinggi. Kau expect dapat macam mana? Expect Merkin. Syafiq Khan, Ya. Zul Arifin. Nantikan. Aku rasa Zul Arifin kot. Aku tak expect apa-apa. Janji aku boleh scuba. Kita nak tengok Nemo. Scuba. Betul ada Nemo? Nemo dengan Dory. Abe jangan cayo be, abe tolong relax be, abe jangan dengar cerita oge. Hanya adik dalam hati, Abe janji, saya ku adik siapa mati. abe janji, mitok biar jadi, biar mong jadi. Aktiviti water
confident yang mana tak boleh berenang, kita ada sini berenang. Bukan berenang untuk berlumba, sekadar untuk tengok ikan dan tengok korek. Faham? Makan Evi. TLDM bos. Okey, bakar betul kan? Dah bakar, tarik ke tepi ni. Bagi ketak. Enggak apa ni? Tali. Sini, jangan masuk belakang dia. Tarik bagi ketak. Tak nampak dah. Kabur lah. Guna mulut. Oh, okey. Ya. Ah, Tarik je. Tak dah. Lepas bodoh. guna mulut. Pengsan kita rapang tolong tengok. I'm not okay, I'm not okay. Boleh tak sanggup je. Sanggup kita besar sangat ni. Nak mati. Atra Majika. Jangan Bakar. zoom. Elok, korang punya gambar ke? Aku dah rakam. Jadi dah buang. Okey, sebentar aja. Basic. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Korang aku tak tahu ke? Apa prank? Ada. Weh, ambil gambar. Terima kasih. Kita tak buat kita. So hari ni kita orang naik Beza. Bukan kena hijah. Bukan cakap hijah. Tapi beza lain. Bukan main Shuben. Eh? Thank you. Mana? Sekarang. Lambu. Yang baju coklat. Pasapayang merupakan bahasa yang pertama di negeri Terengganu. Itu Pasapayang. Yang ini sayang. Kalau ni, okey, kalau Pasapayang mesti ada satu dengan dua. Yang ini hanya satu, tidak mendua. Andai ku mengulang semula, pasti tiada yang curiga. Stop it. Okay, so kita orang sekarang dekat Pasapayang. Tengah nak cari kepuk dengan budu Dengan lagi baju kelawar. Tapi sekarang ni, Kenapa kau kecek Kelantan pula kelawar? Baju kelawar. tapi sekarang ni kita orang pergi sini dulu. Kita orang jumpa budak UKM weh. Oh. Bila sana. Belok. Tak payah kot. Kita nak beli apa eh? So, kuliah. Atau dari sini ya? Dari sini bagi masuk. Aku ingat dalam tengok TV. Tadi nak jaga kawan kat belakang. Okey, sekarang ni misi kita nak cari apa? Keropok.
Kepoksen. Okay. Cuma kali ni kita tak jumpa lagi bahagian yang banyak-banyak. Okay. Cuba tanya pandangan diorang. Pandangan tajam. Pandangan tajam. Tak ada memang cari, tak tahu nak beli yang mana. Awak kecil RM1.6, RM1.6. Ni Akak nervous ke? Nervous nak pakai kamera. Masuk YouTube nanti kan? dia tu je biasa RM3.20. Yang kecil. RM3.18 dah. Waalaikumsalam. Senang ni. Yang mana? Ni Ini ku berduka lara, hanya sepi yang temani aku. Aku duduk seorang diri, menunggu hujan berhenti. Hancur hatiku bila mendapat. tu beza dia kalau dia nak balik jauh ambil yang vacuum lah. Nak balik jauh ni, balik KL. Ambil yang ni lah. Nak ke? Dia nak berapa? Bagi kalau beli 4 dapat murah tak kak? Beli 4 kak. Beli 4 tu. Kiri lah. Saya potong RM2. Saya bagi 38. Kalau nak 4 kan? Boleh? Boleh. Bagi 4. Okay, setelah kita selam dalam 1 jam, banyaknya duit tu berkepuk-kepuk nak beli ni. Nak beli cincin lah. Penat. Dia tekan lagi. Ni dapat berapa tadi? Kalau panjang tapi kalau hijau ada tapi kena ambil dekat kedai saya. Kalau panjang dapat 20. Kalau ini dapat 15. Itu ada kan hijau juga. Hijau yang macam ni. Mana tak ada hijau penuh. Dia penuh kat belakang macam ni. Hijau ni semua. Kita boleh je bukan yang ambil. So kita beli Beli kitchen. Bukan kitchen, beli magnet. magnet. Walaupun mak aku tak bagi tapi aku tak beli juga. Mak aku kena tahu aku sampai dah sampai Redang. Biar orang dekat rumah tahu. Tak boleh. Rumah kita lain-lain. Nak kala tu. Sama dengan rumah aku. Tak apa. Rumah lain tak apa. Kau nak pakai tak? Siksa mengganggu rindu, semua sia-sia. Okay, so sekarang ni kita berada di Museum Negeri Terengganu. Ceritakan sedikit tentang sejarah museum yang awak tahu. Museum Negeri Perak pun aku tak pernah pergi. Ni kan tak nak cerita negeri orang ni. Ni kalau aku tanya Sarawak ni tahu tak ada cerita kan? Cuba teka siapa yang baru bangun guys. Tak, aku tak. Dia banyak takut-takut dengan pijah dan aku tak. Mana ada aku tidur? Mana ada? Lagi seorang cuba teka siapa? Dia cakap ni. Cuba teka siapa? Siapa yang baru bangun Capik. Kita orang penat. Aku bawa kereta. Apa tu? Okay, ni makanan dah sampai. Tak,